Ketika kebanyakan kita masih lena, mereka telah memulakan hari. Bukan untuk diri mereka, tetapi supaya kita dapat memulakan hari dengan lebih baik. Saya bekerja 29 tahun. Penat tu memang penat. Bila kita tengok kawasan bersih, penat pun hilang. Saya bangga kerja saya. Kalau orang pun tak nampak, saya bagi yang terbaik. Harapan saya, masyarakat sama-sama menjaga kebersihan. Apabila uniform ditanggalkan, mereka kembali menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang insan yang melakukan segalanya demi keluarga. Setiap jalan yang bersih, setiap taman yang indah, setiap pagi yang selesa, semuanya tidak berlaku dengan sendiri. Ada insan yang memulakan harinya supaya kita dapat memulakan hari kita.